Tu tak ada suara. Terima kasih anda. Jangan boleh tolong saya share live. Mana Abid dah buka? Abid dah buka, masuk. Kalau awak share live dulu. Buat apa dia tak ada suara. Tu sihat. Dia sihat je. Tak ada suara. So tak nak join. Boleh dah tu Ustaz Atik. Moga dia tua setahun pada kita. So dia dekat-dekat dah lah dengan umur Ustaz Atik tu. Tak apalah, moga dia semua. Amin. Okay, Farisha boleh screenshot komen Ustaz Atik masuk dalam group. Tag sign kita tu lah. Waalaikumsalam semua orang yang memberi salam. Boleh tolong saya share. Maksud duduk mana? Maksud tu ibu saya deh. Bahasakan ibu je lah. Moga orang lain semua panggil ibu je. Dan mungkin panggil maksud kita tak kenal siapa dia maksud pula. Abah dia ada dah ni. Mak dia ada juga dah ni. Tengah tap screen. Oh ibu, hai ibu. Tak tahu ibu masuk dah ke tak. Ibu saya maksud dia gitu. Ibu saya adik-beradik dengan abah dia gitu. Ada adik perempuan tak duduk kelas dia? Tak ada. Adik-beradik saya semua duduk sini. Sebab kita orang sebenarnya orang Selangor. Oh, faham sangat. Alhamdulillah lah kalau faham sangat. Tak kena explain 2-3 kali. Ustaz Atik. Okay, baru suruh sign screenshot tadi. Masuk dah dalam group tu. Tu masuk dah. Dia tag lah. Hai Ustaz. Sufi tu abah kita. Lari. Okay, terima kasih yang dah share live. Dah sabar nak tunggu buku siapa. Terima kasih yang dah beli buku. Nanti kita kasih dah sama-sama deh. Assalamualaikum Abah, sihat ke? Abah ni orang tanya. Ustaz Atik tanya, sihat ke? Waalaikumsalam, sihat, kepenatan dia. Oh gitu tak ada suara je ada ni. Akak orang apa? Selangor? Terima kasih. Bukhari, terima kasih Bukhari. Semoga dimurahkan rezeki, dimudahkan segala urusan. Bukhari Boriran. Boriran. Banyak. Bukhari macam biasalah dia. Yeah. Tak ada buat kepala Abah. Masalah lagi. Tak ada kerja lah. Cuma okay. Jangan lupa tau share live, tap screen, repost. Terima kasih semua Lawak apa bagi saya? Busuk hati lah konflik bigo ni. Okay. Ila hadratin Nabi Mustafa Muhammad sallallahu alaihi wasallam bisiril Fatihah. Sudah makan? Sudah. Kat Tama kita jumpa, insya-Allah kita jumpa Rabu Ada rezeki kita jumpa Rabu. Auzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Inna Allah wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli wa sallim wa barik 'alaihi wa 'ala alihi wa sahbihi sallallahu wasallam 'alaihi.
Terima kasih yang tap screen, yang share lah. Terima kasih Kak Tama tap screen live saya. Kak Tama tu non-Muslim tau. Tapi dia join live saya setiap malam Tu supervisor saya. Terima kasih Kak Tama Kita jumpa Rabu. Allahumma salli wa sallim ala sayyidi wa habibi wa tabibi qalbi wa jasadi wa ruhi sayyidi rasulillah Muhammad ibn Abdillah الصادق الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين الله 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 salawat dan salam atas junjungan penghulu dan kekasihku, pengubat hatiku, jasadku dan rohaniku, penghulu para rasul Muhammad ibn Abdillah, jujur dipercayai dan atas keluarga sahabat sekaliannya. Allahumma salli salatan kamilatan wa sallim salaman tamman ala sayyidina Muhammadin alladhi tanhalu bihi al-uqadu wa tanfariju bihi al-kurabu wa tuqada bihi al-hawaiju wa tunalu bihi al-raghaibu wa husnul khawatimi wa yustasqa al-ghamamu biwajhihi al-karim wa ala alihi wa sahbihi fi kulli lamhatin wa nafasin bi'adadi kulli ma'lumin lak. Ya Allah, limpahkan rahmat dan kesejahteraan yang sempurna ke atas junjungan kami Nabi Muhammad. Semoga terurai simpulan, dilepaskan segala kesusahan, ditunaikan segala hajat, tercapai segala keinginan dan mendapat husnul khatimah, dan dicurahkan hujan rahmat dengan berkat wajahnya yang mulia, juga keluarga dan sahabatnya. Pada setiap kedipan mata dan hembusan nafas, makan sebanyak bilangan pengetahuanmu. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi wa sahbihi sallallahu wasallam alaihi. Terima kasih yang berkongsi rezeki, yang share live, yang tap screen, yang join live saya ni. Semoga dimurahkan rezeki, dipermudahkan segala urusan. Tadi Erin cakap, sebab saya pakai tudung pink, dia cakap Anis Pinky. So kalau ibu saya yang pakai tudung pink, Suzy Pinky lah. Okay, YTJ itulah Suzy Pinky tu. Okay, seterusnya Mek Li Assalamualaikum. Mek Li Assalamualaikum. Namanya nama Mahbar Rasul. Saya suka. Terima kasih. Terima kasih Kak Shijasri. Akak ni suka bagi saya gift tu, sebab dia tahu saya suka. Terima kasih. Semoga dimurahkan rezeki, dipermudahkan segala urusan. Okay, seterusnya. Assalamu alaik Zainal Anbiya. Assalamu alaik. Sorry. Okay, terima kasih abang ya.
أتقى الأتقياء السلام عليك زين الأنبياء السلام عليك السلام عليك السلام عليك أحمد يا حبيبي السلام عليك طه يا طبيبي السلام عليك أحمد يا حبيبي السلام عليك طه يا طبيبي السلام على المشفع في القيامة السلام عليك السلام عليك السلام عليك زين الأنبياء السلام عليك أتقى الأتقياء السلام عليك زين الأنبياء السلام عليك السلام عليك يا رسول الله يا نبي لك شفاعة وهذا مطلبي يا نبي يا رسول الله يا نبي لك شفاعة وهذا مطلبي يا نبي أنت المرتجى يوم الزحام اشفع لنا يا خير الأنام أنت المرتجى يوم الزحام اشفع لنا يا خير الأنام اشفع لنا يا حبيبنا اشفع لنا يا حبيبنا لك الشفاعة يا رسول الله يا نبي يا رسول الله يا نبي لك شفاعة وهذا مطلبي يا
وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه صلى الله وسلم عليه. Terima kasih yang tolong saya share live, tap screen yang live saya ni. Semoga dimurahkan rezeki, dipermudahkan segala urusan. Balik kampung tak raya haji ni? Tak balik. Saya kerja raya haji. Rindunya daku kepada bumi Madinah, takkan terubat walau sudah ziarah. Sekalipun menangis berair mata darah, hati kan tetap rindukan Rasulullah. Rindunya daku kepada bumi Madinah, takkan terubat walau sudah ziarah. Sekalipun menangis berair mata darah, hati kan tetap rindukan Rasulullah. Allahu 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 Allah, Allahu Allah, Habibi Rasulullah. Terimalah hadiah imbalan ziarah, insan yang lemah ingin berqasidah.
Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi wa sahbihi sallallahu wa sallam alaihi. Okay, seterusnya Muhabbah Rasul. Terima kasih yang berkongsi rezeki, yang tap screen, yang join live saya hari ni, yang punch card love orange, yang apa-apalah. Terima kasih, semoga dimurahkan rezeki, dia memudahkan segala urusan. Waalaikumsalam kepada semua orang yang memberi salam. Muhabbah Rasul jadi perlombaan bagi sekalian makhluk Tuhan, tidak kira manusia atau haiwan, bukit bukau dan tumbuh-tumbuhan. Maulaya salli wa sallim daiman abadan abadan ala habibika khairil khalqi kullihim seekor unta datang berlari-lari berlutut dan mengucuk kaki Nabi, mengalir air matanya menangisi kerana rindu kepada Nabi, mengadu domba tentang badan sakit, kerja banyak makannya sedikit. Maulaya salli wa sallim daiman abadan ala habibika khairil khalqi kullihim. Di dalam peristiwa Isra wal Mi'raj, batu yang besar tersangatlah berat, ingin menjadi pengikut yang taat, lalu timbullah dan jua terangkat, lantas ditahan oleh malaikat, maka terapunglah hingga kiamat. Maulaya salli wa sallim daiman abadan abadan ala habibika khairil khalqi kullihim kullihim. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi wa sahbihi sallallahu wa sallam alaihi. Waalaikumsalam kepada semua yang memberi salam. Okey, seterusnya terima kasih Kim. Terima kasih juga yang berkongsi rezeki, yang tap screen, yang the live saya ni, yang share live, yang repost. Semoga dimurahkan rezeki, dipermudahkan segala urusan. Okey, seterusnya Busyurana bi Rasulillah.
بشرى لنا نلنا المنى زل الغنى وفالهنا والدار أنجز وعده والبشر أضحى معلنا بشرى لنا نلنا المنى زل الغنى وفالهنا والدار أنجز وعده والبشر أضحى معلنا بشرى لنا نلنا المنى زل الغنى وفالهنا بشرى لنا نلنا المنى زل الهنا وفالهنا والدار أنجز وعده والبشر أضحى معلنا والدار أنجز وعده والبشر أضحى معلنا بشرى لنا نلنا المنى زل الغنى وفالهنا والدار أنجز وعده والبشر أضحى معلنا يا نفس طيبي باللقاء يا عين قاري أعينا يا نفس طيبي باللقاء يا عين قاري أعينا هذا جمال المصطفى أنواره لاحت لنا هذا جمال المصطفى أنواره لاحت لنا بشرى لنا نلنا المنى زل الغنى وفالهنا والدار أنجز وعده والبشر أضحى معلنا برسول الله والبدوي ورجال من بني علوي سلكوا في المنهج النبوي برسول الله والبدوي رب إني قد مددت يدي منك أرجو فائض المدد فأغثني أنت معتمدي برسول الله والبدوي رب إني قد مددت يدي منك أرجو فائض المدد فأغثني أنت معتمدي برسول الله والبدوي برسول الله والبدوي ورجال من بني علوي سلكوا في المنهج النبوي برسول الله اكتب الآتاب معترفا لعظيم ذنبي مقترفا من بحار الفضل معترفا برسول الله والبدوي قمت بالآتاب معترفا لعظيم ذنبي مقترفا من بحار الفضل معترفا برسول الله والبدوي برسول الله والبدوي ورجال من بني علوي سلكوا في المنهج النبوي برسول الله والبدوي. Okay, Komarun. قمرون قمرون قمر سيدنا النبي قمرون وجميل 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 سيدنا
Seterusnya Mek Lihaza Rasulullah. Sebab ada yang nak rindu Madinah kan. So rindu Madinah ada dalam Mek Lihaza Rasulullah tapi dia ada sikit je lah. Terima kasih dah berkongsi rezeki. Kalau nak dengar rindu Madinah yang panjang, boleh masuk pukul 9. InsyaAllah tak terlepas rindu Madinah. Yang tu kita buat panjang sebab kita buat satu lagu je. Yang Mek Lee ni sebab dia Mek Lee, dia campur sikit-sikit lagu. كالبدر طلعته في حسنه وضياه سمراء لحيته والوجه ما أبحاه صل وسلم على المعلم سيدي محمد يا حبيب الله صل وسلم على المعلم سيدي محمد يا حبيب الله هذا رسول الله الرحمة المهداة هذا حبيب الله النعمة المسداة هذا رسول الله الرحمة المهداة هذا حبيب الله النعمة المسداة
القمر بإشارته بإشارته الله 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 يا الله 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 يا الله سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله 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 يا الله 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 يا الله اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه صلى الله وسلم عليه. Suara saya dah tak nak pergi lah korang. Aduh, sakit tekak saya. Okay, seterusnya kode kafan ni. Sementara tu saya buka beg kuning kepada yang minta beg kuning. Habis kode kafan ni saya akan tutup beg kuning sekejap je saya buka. So bukunya kita orang guna setiap kali live 10 selawat, 3 maulid, 50 kasidah. So buku ni full colour. Buku ni full colour, ada Rumi, ada Jawi. So buku ni dah last stock dah. Lepas ni tak tahu akan restock lagi ke tidak. So yang nak purchase boleh purchase dulu. Sementara saya kasih dah kode kafan ni. Habis kode kafan ni saya akan tutup beg kuning. So kita akan fokus balik kepada kasidah. So macam biasalah saya buka beg kuning kalau ada orang minta je. Kalau tak ada orang minta saya tak buka lah. Okay. So yang nak purchase boleh purchase dulu. Okay. Ni, so yang dah terjual tengoklah berapa. In case ada yang tak percaya, boleh tengok yang dah terjual berapa, boleh tengok feedback. Okay. So perhantaran cepat je, jangan risau. Okay. Sebab kita ready stock. Oh, nak ketuk-ketuk. So dekat luar ni kan, ketuk-ketuk dia bunyi lain. Dekat dalam ketuk-ketuk dia bunyi lain. Dekat belakang ketuk-ketuk dia bunyi lain. So siapa tak percaya boleh belilah, boleh try. Yang tak percaya boleh beli, boleh try ketuk-ketuk. Okay. Sebab orang cakap ketuk-ketuk dia semua bunyi sama je. Depan ke dalam ke belakang ke. Tapi sebenarnya bunyi dia lain. Yang tak percaya boleh beli dulu. Nanti dah sampai boleh ketuk-ketuk. Kalau lain, maknanya korang geng saya lah. Kalau bunyi dia sama, mungkin 3 kali Jumaat lagi. Okay. Okay, saya dah buka beg kuning Korang jangan add tukar saja. Add tukar nanti kalau dia dah habis stok. Sebab ni dah last stok Ni kalau dah habis stok nanti yang add tukar tu pun tak dapat beli. Baik korang purchase lah cepat-cepat. Terima kasih Kak Yati dah purchase. Nampak? Saya nampak nama yang naik yang purchase tu. Terima kasih. Dia purchase. Dia kebanyakannya orang dalam live dia purchase. Nanti dah end live nanti dia cancel semua. Jangan macam tu kesian. Kesian lah pihak kami. Jangan macam tu. Okay. Perlulah berlaku jujur. Okay. Buku ni sangat bermanfaat. Boleh guna, boleh kasih dah bersama-sama dengan kami, insyaAllah. Okay. Apa betul kan sahabat tu? Betul. Betul, bunyi dia lain. Lain. Okay. Betul, Mama. Okay. Okay, saya dah buka beg kuning. Sekarang ni kita kasih dulu kode kafan ni, muka surat. Kode kafan ni muka surat 341. Okay. Korang tak rugi beli buku ni sebab kalau macam sebelum ni kan, kalau orang yang nak Maulid Dia Ulami ni, dia kena beli satu buku Maulid Dia Ulami sahaja. Tapi dalam ni kita dah gabung semua Maulid Dia Ulami, Maulid Abbas Zanji, ada juga maulid-maulid lain, ada kasidah daripada Ustaz Nizam. Kalau korang nak kasidah Ustaz Nizam, kena beli buku Ustaz Nizam sahaja. Tapi dalam ni kita dah gabung. Okay. Ada kasidah Walid, kasidah daripada family kami, kasidah klasik. Okay. Ini Okay. Kode kafan ni muka surat. Nanti moderator saya up. Okay, silakan. Jangan spill, nanti tak nak beli. Tak apalah, saya yang tak nak beli tak apa. Saya explain untuk yang nak beli sajalah. Okay. Yang tak nak beli saya tak paksa. Mungkin esok saya akan paksa. Okay. Abah bonus kuliah Azim satu rangkap.
sebelum buat kafan. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi wa sahbihi sallallahu wa sallam alaihi. Qul ya azim. Terima kasih Anda beli. Antal azim. Tak cantik lah muka busuk. Qad hammana hammun azim wa kullu hammin hammana ya hunubis mika ya azim antal qadir. Dah buka. Saya dah up lah. Dah buka. Dah buka memang. Dah. Dah buka dekat luar memang mahal. Tapi dekat beg kuning kita orang punya ni daripada brand tu, Setelah Nurani tu. Biar keluar gambar kat situ.
Saya tengah pin buku saya. Tu saya dah pin dah buka. So dah buka dekat sini sangatlah murah. Ini darbuka yang sama yang kita orang guna sekarang. Brand daripada Sutera Nurani ni. Darbuka-darbuka grup Kasidah Muhammad pun semua daripada Sutera Nurani ni. Saya nak beli, boleh purchase lah. Saya kasih dah lagi satu lagu. Lepas tu saya akan tutup kedua-dua beg kuning, darbuka dan buku. Saya nak purchase buku, boleh purchase dulu. Buku dah last stock Kalau habis, saya tak sure akan restock lagi ke tidak. Yang saya tahu dah last stock lah. Jangan kuat-kuat sama di baldi tu. Okay. Cepat tap-tap screen. Ada 756 orang, takkanlah 361 baru tap-tap screen. Saya yakin boleh 1M. Sekejap je 700 orang tap-tap. 1M ni dalam masa 10 minit pun boleh dapat. 5 minit pun boleh dapat kalau 700 orang tap. InsyaAllah. Okay, Ya Taibah. Kita buat Ya Taibah. Terima kasih yang rajin tap-tap screen. Okay, yang share-share, yang repost. Terima kasih. Kan mudah je. Nanok sudah. Saya yang ikhlas lah, yang ikhlas je. Saya minta yang ikhlas je untuk tap-tap screen. Yang tak ikhlas makanya it's okay. Aku punya buku okay. Ya Taibah. Ya Taibah. Korang sampai tu korang tak ikhlas. Saya ikhlas kasih dah untuk korang. Ya Taibah, Ya Taibah, Ya dawal ayana ishtaqada والهوى نادانا والهوى نادانا والهوى نادانا يا طيبة يا طيبة يا دوا العيان اشتقنا لك والهوى نادانا والهوى نادانا kahwin. Terima kasih yang dah tap screen. Nampak saya cakap sekejap je kan, dah 400k dah. Terima kasih juga yang share live, yang repost, yang berkongsi rezeki Kak Irma. Terima kasih. Semoga dimurahkan rezeki, dipermudahkan segala urusan semua orang. Okay, pantun kahwin. Ikan gelama, ikan tenggiri, bersama dengan ikan cencaru,
bersama-sama kami kemari hendak meraihkan pengantin baru. Maulaya salli wa sallim daiman abadan ala habibika khairil khalqi kullihim. Anak kecil bermain sampan, malam tiba nyalakan pelita. Yang lelaki sangatlah tampan, bersanding dengan putri jelita. Maulaya salli wa sallim daiman abadan ala habibika khairil khalqi kullihim. Jangan kurang isi sukatan, baja diisi dalam raga. Bahagia hati dalam ikatan, moga bahagia hingga ke syurga. Maulaya salli wa sallim daiman abadan ala habibika khairil khalqi kullihim. Saya tutup beg kuning ya semua orang. Saya tutup tau. Kalau korang minta balik baru saya buka balik. Kalau tak saya tak buka dah. Okay. Seluku-seluku batok. Tak tahu ke apa tu. Okay, seterusnya Muhammadun. Muka surat 284. Dia kalau kami tak sebut muka surat tu maknanya tak ada muka surat lah tu. Kalau ada muka surat biasanya moderator saya akan up. Sebab dalam buku ni semua lagu-lagu yang dah ada izin daripada owner. So kalau macam Ya Taibah tu susah lah nak di dalam buku ni. Sebab tu kan daripada Syekh Abdul Qadir tak silap saya. Susah lah saya nak kena pergi ke sana pula nak minta izin kan. So insyaAllah akan diusahakan. Tunggu buku ni yang 2.0 punya, okay. Muhammadun 284. Muhammadun ya Rasulullah, Muhammadun ya Habiballah, Muhammad utusan Allah, Muhammad kekasih Allah, Muhammadun ya Rasulullah, Muhammadun ya Habiballah, Muhammad utusan Allah, Muhammad kekasih Allah. Engkau
Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi wa sahbihi sallallahu wasallam alaihi. Okey, seterusnya wahai purnama. Wahai purnama, muka surat berapa ya korang? Nampak tak mas nak cari? Aduh hai. Benda boleh je tengok kat depan. Saya cek satu-satu. Okay, 269. Okay, 269 Wahai purnama, wahai purnama yang indah lagi sempurna, bagaimana, bagaimana nak keluar dengan kata-kata. Wahai purnama, wahai purnama yang indah lagi sempurna, bagaimana, bagaimana nak keluar dengan kata-kata. Engkau menyinar di alam tinggi, di alam tinggi. Engkau menyinar di alam tinggi, di alam tinggi. Terangi kegelapan dan kebatilan. Wahai purnama, wahai purnama yang indah lagi sempurna, bagaimana, bagaimana nak keluar dengan kata-kata. Denganmu alam bergemar-lapan, bergemar-lapan. Denganmu alam bergemar-lapan, bergemar-lapan. Zahir batin dengan nur nikmat dan kemuliaan. Wahai purnama, wahai purnama yang indah lagi sempurna, bagaimana, bagaimana nak keluar dengan kata-kata. Okay, seterusnya kisah singkat. Kisah singkat ya, kejap. Ni muka saya kalau tudung tak bulat. Muka mecek kan.
Nabi Muhammad adalah Nabi kita, suri tauladan panutan bagi kita. Nabi nak, saya suka tudung Muhammad bulat. lahir di kota Mekah, Nabi Muhammad wafatnya di Madinah. Ayah Nabi Sayyid Abdullah, namanya ibunya Sayyidah Aminah, namanya Umi. 2 bulan di rahim ibunya, ayahnya telah wafat meninggalkannya. Kemudian diasuh oleh datuknya Abdul Muttalib, sangat menyayanginya. Saat Nabi 8 tahun umurnya, datuknya juga wafat meninggalkannya. Kemudian diasuh oleh pakciknya Abu Talib yang selalu membelanya. Bisembilan, betul lah. Bersama pakciknya yang diasuh oleh pakciknya. Abu Talib yang selalu membelanya. Saat Nabi 9 tahun umurnya, belajar berdagang bersama pakciknya. Umur 25 dilamar Khadijah, bangsawan dan dermawan, juga solehah. Saat Nabi umur 35, telah mampu Mempersatukan kan kaumnya. Al-Amin sebagai gelar pertamanya, gelar yang diberikan oleh kaumnya. Ketika 40 tahun umurnya, Nabi mendapatkan wahyu yang pertama. Ketika 50 tahun umurnya, istrinya Khadijah pun meninggalkannya. Kemudian Abu Talib pakciknya juga menyusul wafat meninggalkannya. Ketika di umur 53, Nabi Isra Mi'raj temui Tuhannya. Dari Masjidil Haram di tanah Mekah menuju Masjidil Aqsa penuh berkah. Kemudian naik Sidratul Muntaha, Nabi menerima perintah Tuhannya. Diwajibkan solatnya 5 waktunya, juga diwajibkan kepada umatnya. Lenguh mengah lagu ni. Okey, seterusnya Nabi Putera tadi. Pantun kahwin dah. Terima kasih yang tap skrin dan nak 600k. Kan saya dah cakap sekejap je. Kalau 700 orang 700 orang tap sama-sama, bekerjasama, sekejap je. Kasih 1M, InsyaAllah sempat. Sebab saya nak end ni 10.30. Kalau sempat korang memang gempak tiba. Okay. Nabi Putera Abdullah, Nabi Allah Muhammad, Nabi kekasih Allah, Nabi Allah Muhammad. Maulaya salli wa sallim daiman abadan ala habibika khairil khalqi kullihim. Manusia yang ku cinta, Nabiullah Muhammad, manusia yang ku puja,
Selanjutnya saya tutup dengan selawat Adnani. Saya tutup dengan selawat Adnani semua orang. Selawat Adnani, muka surat 300. Di sini saja. Kalau di dalam pun. So dia ada bahasa apa, dia ada Arab, dia ada Melayu, dia ada Jawi, dia ada Rumi, okey? So dalam ni dah combine beberapa maulid. Korang tak payah beli satu-satu buku nak maulid ni kena beli buku maulid ni, nak maulid ni nak kena beli buku maulid ni, tidak. Dalam ni dah ada maulid Dia Ulami, maulid Al-Bazanji, maulid Imam Al-Busairi. Lepas tu ada kasidah Ustaz Nizam, kasidah Walid, kasidah daripada family saya, kasidah klasik. Okay. So kepada yang berminat boleh purchase dulu. Saya buka beg kuning sekejap sahaja. Kita buat selawat Adnani dulu, muka surat 352. Lepas tu saya akan tutup beg kuning dan kita akan almu. Lepas tu kita akan tutuplah majlis. 352. Saya pun dah mengah ni. Suara saya tak nak pergi dah hari ni. Start Rinu Madinah tadi dia dah tak nak pergi dah. Kenapa kat saya tak ada ni? Ada. Salla alaika Allah يا مصطفى يا صفوة الرحمن الحمد لله الذي أعطاني هذا الغلام الطيب الأرداني هذا الغلام الطيب الأرداني صلى عليك الله يا عدناني يا مصطفى يا صفوة الرحمن الحمد لله الذي أعطاني هذا الغلام الطيب الأرداني هذا الغلام الطيب الأرداني قد ساد في المهدي على الغلمان أعيذه بالبيت ذي الأركان حتى راه بالغ البنيان أنت الذي سميت في القرآن أنت الذي سميت في القرآن صلى عليك الله يا عدناني يا مصطفى يا صفوة الرحمن الحمد لله الذي أعطاني هذا الغلام الطيب الأرداني هذا الغلام الطيب الأرداني اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه صلى الله وسلم عليه
Tutup beg kuning Malam sampai setiap malam sampai 10.30 sebab sekarang jadual dah bertukar lah atas faktor-faktor tertentu. Faktor tulang belakang, tak ada lagu orang. Terima kasih yang dah tap screen dah 600k. Terima kasih yang share live, yang berkongsi rezeki, Kak Irma, Amy dan siapa-siapa lah yang berkongsi rezeki, yang tap screen, yang join live saya ni, yang share. Semoga dimurahkan rezeki, dipermudahkan segala urusan. Oh duduk lama jadi gaut Okay, so setiap malam kita akan mula pukul 9, habis pukul 10.30. 9 sampai 10.30. Siapa nak baca Al-Mulk? Untuk malam ni siapa yang nak baca Al-Mulk? Tiap hari kita buat live berselawat. Setiap malam pukul 9 hingga 10.30. Ada siapa-siapa yang nak baca Al-Mulk ke? Faktor tulang belakang saya tengah cuti Sam. Tapi nak masuk dah ni. Nak masuk belajar balik dah. Yang tudung ibu saya. Dia kalau saya pakai tudung sarung tu semua tudung ibu saya. Sebab saya tak ada tudung sarung. Selu sikit bu. Apa? Tak ada. Okay, ada yang nak baca Al-Mulk ke? Mana bah buku ni bah? Buku Al-Mulk. Wah, abang tekan apa ni keluar Kuat. Basah my phone. Powernya. Saya nak terpesok kan? Okay, bye Kal. Ya, Esok saya dah... esok. Tak belum. Esok maksudnya kita takbir kita sama-sama ramai. Esok jangan lupa masuk live. Esok kita Takbir raya. Esok kita takbir raya ramai-ramai, okay? Esok dalam live saya ada takbir raya. So jangan lupa masuk, okay? So esok live saya pukul 9 sampai 10.30 juga. Esok buat pengetahuan semua, esok dah last saya MC. Dan kaki saya sebenarnya tidaklah fully recover lagi. Macam saya tidak betul-betul sihat lagi kaki saya sebenarnya. Doakan kaki saya ni cepat sihat lah. Sebab esok saya dah last MC. Nak tak nak saya makin masuk kerja lah. So masa raya haji saya bekerja. Doakan gaji triple. Kenapa dengan kaki injet netball. Okay. So siapa yang berminat nak beli buku Tadabbur Surah Al-Mulk? Buku ni pun full colour. Buku ni sangatlah cantik Dia full colour. Macam tadi dia full colour biru kan. Yang ni full colour emerald. Cantik kan? So buku ni sangatlah bermanfaat kepada yang nak tahu serba-serbi tentang Surah Al-Mulk. So saya akan buka beg kuning sementara. Sebenarnya siapa nak baca Al-Mulk ni? Ada dulu kat beg kuning ke ni? Saya baru nak up. Okay, saya dah up beg kuning untuk buku Tadabbur Surah Al-Mulk. Ni. So berharga RM38 sahaja. Siapa yang tak grab sangat rugilah. So buku ni sangat bermanfaat, sangat cantik. Lagi kita sampai injek kaki. Terima kasih. Saya telah cuti SEM kan, kerjalah sekejap. Sebab duduk rumah macam bangun tidur nak buat apa. Tidur balik. So saya bekerja lah. Tengok dalam buku tu. Sekejap. Saya ni. Cantik korang. Nampak ayat 27 dia cerita tentang apa. Ni ayat 19 dia cerita tentang apa. Alamak. Ayat 19, burung di langit. Ikan di darat. Burung di langit
tanda kekuasaan tu ayat 19. Kalau ayat 13 nak tahu beli. Okay, so siapa yang nak tahu lebih tentang tadabbur surah Al-Mulk ni boleh tekan beg kuning di bawah. So buku ni berharga RM38 sahaja. Buku ni full colour Nampak? Cantik sangat. Sangat menarik lah untuk baca. Janda, bukan janda, salah. Tanda. Tanda. Mana tak ada janda ni? Ini beli dekat anak-anak kecil pun okey sebab buku dia sangat menarik yang membuatkan dia rasa macam nak baca sebab cantik. So dedahkanlah anak-anak anda dengan Quran, dengan kasidah daripada kecil, melentur bulu biarlah dari rebungnya. Habislah. Saya kalau dah start promote, Siapa-siapa pun boleh ke? siapa-siapa boleh. Siapa-siapa boleh. Saya memang tengah tunggu orang nak lead bacaan Al-Mulk ni. Sebab saya sudah sakit pinggang ni. Terima kasih yang dah tap screen. Dah nak 650k. Sempat ni 1M. Setakat 500 orang tap ramai-ramai. Mestilah sempat. Apa pula tak sempat. Saya percaya korang. Saya percaya viewer-viewer saya. Kalau tak ada, saya panggil Bang Tolik ni lagi lah. Ni ini nak baca. Hi I saw you. Betul ke nak baca ni? Yang ini ke? Malik namanya. Mana kau tahu Rin? Oh yelah Malik Mikail. InsyaAllah okay saya add . So sementara baca Al-Mulk, korang boleh beli buku tadabbur surah Al-Mulk, okey? Untuk korang tahu lebih detail lah. Ayat 1 ni tentang apa, ayat 2 ni tentang apa. Depan tu dia ada ayat penuh, boleh baca senang. Ya. Muka surat depan ni dia ada surah Al-Mulk full surah Al-Mulk. So tak payah nak pergi ambil Al-Quran nak belek-belek. Mana surah Al-Mulk ni muka surat berapa ni? Beli buku ni dapat baca full surah Al-Mulk, dapat tahu satu-satu ayat tu tentang apa. Nampak dah beberapa orang dah beli. Terima kasih yang dah purchase. Nanti kita baca Al-Mulk bersama. Ya Allah. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Jap. Okay. Jap. Tak boleh nak buka video tak. Ada button dekat bawah tu. Tak ada. Cuba tekan screen macam tu. Sebab dia tunjuk sini connect using audio only. Macam mana nak? Okay, tak apalah, tak apa. Suara je Boleh. Ya, Al-Fatihah, Al-Mulk, lepas tu dah habis Al-Mulk, Allahumma arhamna tu. Doa tu. Jangan lupa follow in. Okay, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yawmiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير. الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا وهو العزيز الغفور. الذي خلق 7 سماوات طباقا ما ترى في خلق الرحمن من تفاوت فارجع البصر هل ترى من فطور ثم
ثم ارجع البصر كرتين ينقلب إليك البصر خاسئا وهو حسير ولقد زينا السماء الدنيا بمصابيح وجعلناها رجوما للشياطين وأعتدنا لهم عذاب السعير وللذين كفروا بربهم عذاب جهنم وبئس المصير إذا ألقوا فيها سمعوا لها شهيقا وهي تفور تكاد تميز من الغيظ كلما ألقي فيها فوج سألهم خزنتها ألم يأتكم نذير قالوا بلى قد جاءنا نذير فكذبنا وقلنا ما نزل الله من شيء إن أنتم إلا في ضلال كبير وقالوا لو كنا نسمع أو نعقل ما كنا في أصحاب السعير فاعترفوا بذنبهم فسحقا لأصحاب السعير إن الذين يخشون ربهم بالغيب لهم مغفرة وأجر كبير وأسروا قولكم أو اجهروا به إنه عليم بذات الصدور ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير هو الذي جعل لكم الأرض ذلولا فامشوا في مناكبها وكلوا من رزقه وإليه النشور أأمنتم من في السماء أن يخسف بكم الأرض فإذا هي تمور أم أمنتم من في السماء أن يرسل عليكم حاصبا فستعلمون كيف نذير ولقد كذب الذين من قبلهم فكيف كان نكير أولم يروا إلى الطير فوقهم صافات ويغبن ما يمسكوهن إلا الرحمن إنه بكل شيء بصير أمن هذا الذي هو جند لكم ينصركم من دون الرحمن إن الكافرون إلا في غرور أمن هذا الذي يرزقكم إن أمسك رزقه بل لجوا في عتو ونفور أفمن يمشي مكبا على وجهه أهدى أمن يمشي سويا على صراط مستقيم قل هو الذي أنشأكم وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة قليلا ما تشكرون قل هو الذي ذرأكم في الأرض وإليه تحشرون ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين قل إنما العلم عند الله وإنما أنا نذير مبين فلما رأوه زلفة سيئت وجوه الذين كفروا وقيل هذا الذي كنتم به تدعون قل أرأيتم إن أهلكني الله ومن معي أو رحمنا فمن يجير الكافرين من عذاب أليم قل هو الرحمن آمنا به وعليه توكلنا فستعلمون من هو في ضلال مبين قل أرأيتم إن أصبح ماؤكم غورا فمن يأتيكم بماء معين صدق الله العلي العظيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم ارحمنا بالقرآن واجعله لنا إماما ونورا وهدى ورحمة
اللهم ذكرنا منه ما نسينا وعلمنا منه ما جهلنا وارزقنا تلاوته آناء الليل وأطراف النهار واجعله لنا حجة يا رب العالمين. Sadaqallahul azim. Astagfirullahalazim. Terima kasih. Nak panggil apa ni? In. Panggil In boleh ke? Panggil In boleh je. Terima kasih In. Sama-sama. Nanti freelance tu boleh naik lagi insya-Allah. InsyaAllah. Okey, terima kasih. Sama-sama je. Okay. Oh, dia tahu saya dah keluar. Tinggi Aizat. Okey. Utama cara dok keluar. Ramai lagi bu. Okay, terima kasih semua yang tap screen, yang join live hari ni, yang share live, yang berkongsi rezeki. Semoga dimurahkan rezeki, dipermudahkan segala urusan semua orang. Okay. Nanti kejap lagi. So terima kasih yang dah purchase tutup beg kuning ni. Ramai juga yang berminat dengan buku ni. Baguslah, korang ni sangatlah bagus. Okay, saya tutup dengan Stafrijia. Ibu saya kena Alhamdulillah sihat. Alhamdulillah Irma. Okay, saya tutup dengan selawat Tafrijia. Esok jangan lupa masak, esok ada takbir raya. Satu family. Allahumma salli salatan kamilatan wa sallim salaman tamman ala sayyidina Muhammadin alladhi tanhallu bihi al-uqadu wa tanfariju bihi al-kurabu wa tuqada bihi al-hawaiju wa tunalu bihi al-raghaib وحسن الخواتم ويستسقى الغمام بوجه الكريم وعلى آله وصحبه في كل لمحة ونفس بعدد كل معلوم لك اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه صلى الله وسلم عليه. Terima kasih yang tap dah 700k. Terima kasih juga yang share live, yang repost, yang berkongsi rezeki, yang follow saya, yang join live saya ni. Semoga dimurahkan rezeki, dipermudahkan segala urusan. So kita jumpa esok insyaAllah pukul 9 sampai 10.30. Terima kasih semua. Maaf salah silap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.